Zaman yang diceritakan ini, waktu ticketing untuk Malaysia Airlines sebelum COVID ni, indah dan cantiknya bang. Dia seolah-olah kita pergi beli tiket untuk percutian ke syurga macam tu. Premium. Betul tak? Premium. Saya ingat lagi. dia You carry tiket kapal terbang tu like macam nak masuk beli tu, Yes. ada kapet, tempat masuk. Exactly. Lepas tu dia jual merchandise, pinggan-pinggan, ada dia macam sudut. golden lounge sekarang. Dulu dia macam golden lounge, Yes, tapi sangat. untuk semua orang boleh akses. Sedang cerita eksklusif lah. Eksklusif, yes. walaupun tiket biasa kita nak beli. Betul. Premium. Yang dulu kan tiket dia kan ada merah, ada tu kan. Macam-macam lah. You punya kopi, Yeah. passenger kopi, Passenger ground staff kopi. kopi. Tebal. Tiket tu booklet. Dia macam booklet check tu. Dia macam booklet check yang kalau you bawa tu dengan bangga. You bawa dengan sebelah pasport. You kapit dengan pasport. You bangga. So kalau you beli dekat tiket counter tu berkepuk tu bangga. You paling kaya. Walaupun KL KBR je.